kan ada banyak peristiwa besar dalam sejarah-sejarah para nabi dikatakan berlaku pada 10 Muharram. Wa nutahhiru fihi qulubana bil ghaflati waz zalal wa nakunu khutana ala tariqi ridhaka wal halal. Ya Allah, jadikanlah Muharram 1448 yang baru saja tiba sebagai tahun terbaik untuk kami menambahkan amal, menyucikan hati dari segala lalai dan khilaf yang kekal, meluruskan langkah kami menuju jalan yang Engkau redha dan juga halal. Teguhkanlah kami dalam takwa, peliharalah agama bangsa dan negara, limpahkan keberkatan pada umur, rezeki dan segala usaha, dan jadikan tahun baru kami lebih dekat dengan surga. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita baru saja memasuki 1 Muharram 1448. Tanpa kita sedar, detik demi detik nostalgia hijrah kini kembali menjengah. Maka bermula malam ini, lembaran baru akan kita buka semula. Tahun 1448 sedang menanti dengan 1000 makna. Muharram, bulan mulia yang sedang menyapa kita, sampai masanya kita bermuhasabah, menukar arah, mengorak langkah supaya hidup kita ini menuju redha dan juga barakah. Kebiasaannya di negara kita, bila tiba saja 1 Muharram, yang selalu disebut-sebut dan dikenang-kenang adalah peristiwa hijrah. Malam ni saya ingin mengajak hadirin hadirat untuk sama-sama kita memahami hijrah tidak berlaku pada bulan Muharram. Itu faktanya. Sebenarnya hijrah itu berlaku pada bulan Safar. Bulan Safar lebih tepat, Nabi bergerak dari Makkah ke Gua Sur pada hari Khamis 26 Safar bersamaan 9 September tahun 622 Masihi. Dan baginda telah bersembunyi terlebih dahulu di Gua Sur selama 3 malam. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah dan tiba di Madinah pada hari Isnin 22 Rabiul Awal bersamaan 4 Oktober tahun 622 Masihi. Total perjalanannya 25 hari. Kenapakah Nabi tidak hijrah pada bulan Muharram, tetapi kita sambut Muharram dengan mengenang cerita hijrah? Yang ni saya akan ulaskan hari esok lah di Dewan Muiz. Datanglah beramai-ramai. Malam ni kita cerita fadilat Muharram saja terlebih dahulu. Sebab itulah di negara kita, termasuklah di mana-mana pun, secara rasminya Ma'al Hijrah itu diadakan bermula tahun 1987 secara rasmi. Sebelum tahun 1987, orang Malaysia tidak pernah kenal apa itu Ma'al Hijrah. Tahun 1987, Kerajaan Malaysia ketika itu di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir ketika itu, dia telah bersetuju menetapkan 1 Muharram sebagai cuti umum kebangsaan, public holiday, dan memulakan sambutan Ma'al Hijrah secara rasmi. Semasa itu Menteri Agamanya adalah Tan Sri atau Datuk Yusof Noor pada masa itu. Dan sambutan telah diadakan di Pusat Islam Kuala Lumpur 1 Muharram 1408 bersamaan 28 Ogos 1987. Dan sejak itulah anugerah tokoh Ma'al Hijrah telah dikenalkan. Penerima anugerah pertamanya adalah almarhum Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi, dan sampai sekaranglah kita sambut. Tetapi sejarahnya hanya dimulakan tahun 1987. Timbul pertanyaan, sebelum tahun 87 orang kita sambut apa? Sebelum tahun 1987, inilah sambutan yang diadakan oleh orang tua kita. Pembacaan doa awal tahun, akhir tahun, membaca Yasin, mengadakan tazkirah, bercerita tentang kelebihan bulan Muharram. Itu saja. Selepas tahun 87 lah baru sini hijrah, sana hijrah, sinun hijrah, sana hijrah, semua orang cerita pasal hijrah. Maka malam ini kita meneruskan tradisi orang tua-tua kita. Mari kita berkenalan dengan bulan Muharram yang baru beberapa jam saja menjengah kita. Hadirin hadirat sekalian, Muharram ini bukan calang-calang bulan. Orang kita kalau bulan mulia Ramadan,
Bila Ramadan nak berlalu nangis, nangis, sedih berpisah dengan Ramadan. Jarang yang diberitahu kepada kita bahawa Muharram ini juga bukan kaleng-kaleng. Sebab itulah di sebahagian tempat sambutan Muharram sangat luar biasa. Ada sambutan yang agak emosional. Misalnya kelompok Syiah di Iran dan India agak emosional sambutan Muharram. Ada yang kontemplatif, contohnya di Turki, di Mesir. Ada yang syarat dengan adat budaya, contohnya di Afrika, di Nigeria, jiran kita di Indonesia, termasuk di tempat kita agak ada unsur budaya. Kalau saudara-saudara kita di Indonesia ada macam-macam tradisi menyambut satu Muharram. Kalah Ramadan, antara yang terkenal mereka buat pawai obor. Pawai obor ni berharap bawa jamu. Di beberapa tempat di Indonesia itu dia ada tradisi berbeza lah. Kalau di Surakarta dia buat kirap Muharram. Maknanya keraton Surakarta akan mengarak kerbau bule. Kerbau bule ni kerbau bala, albino, kerbau putih, yang dia katakan itu kerbau tu keturunan Kiai Slamet, haiwan kesayangan para susuhunan, simbol keberkatan dan adat warisan. Itu kita hormatlah budaya masing-masing. Kemudian mereka akan berharaplah bawa kerbau albino ini. Lama dah tradisi ni, dah berjalan 285 tahun. Lama dah. Kalau di sebelah Tasikmalaya dan Garut, di Jawa Barat, mereka buat bubur surau. Itu ada sedikit-sedikit, kita tirulah. Dimasak sempena satu Muharram, kita masak 10 Muharram. Kemudian begitu juga sekarang di Jakarta pun dah ada sambutan seperti mabit masjid. Satu Muharram, mabit di masjid. Mabit ini singkatan dari Malam Bina Taqwa. Mabit namanya. Boleh ambil lah nama tu Mabit. Dia tak register pun nama tu. Mabit, Malam Bina Taqwa. Di Jogja dia buat majlis atau tradisi Tapa Bisu, ritual keliling benteng keraton sejauh 7 km yang dilakukan oleh para abdi dalam, tidak bercakap sepatah pun. Itu sebagai lambang penyucian jiwa. Kalau di Bogor, di Sukabumi, di sebelah Jawa Barat ada juga ngadulak. Dulak ni maknanya gendang besar. Tradisi menabuh gendang di masjid sebagai seruan spiritual menyambut awal tahun. Begitu juga kalau di Kuningan, ini semua di Jawa Barat, ada majlis menyembelih domba kendit, kambing hitam berbulu putih di perut sebagai lambang menolak bala. Artinya di sebelah Nusantara ini begitu banyak sekali. Kalau orang Aceh, dia ada upacara mogang mereka. Kalau di Asahan, Sumatera Utara, mereka akan hiaskan kenderaan, buatkan kenderaan berhias. Di Bengkulu atau ronjok sayap dan macam-macam lagi. Sebab itulah Muharram bukan calang-calang bulan, disambut dengan begitu meriah sekali. Dan di dalam Al-Quran pun disebutkan Muharram adalah salah satu daripada bulan yang dihormati. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 yang telah ditetapkan sejak dia menciptakan langit dan bumi. Dan antara 12 bulan itu ada 4 yang sangat dihormati. Surah At-Taubah ayat 36. Allah Ta'ala tidak detailskan apakah 4 bulan itu, tapi dijawab dalam satu hadis daripada Abi Bakrah, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Setahun 12 bulan, kata Nabi. Ada 4 yang dihormati. Salasul mutawaliyatun Dzulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, wa Rajab Mudhar allazi baina Jumadi wa Sya'ban. 4 bulan tu kata Nabi, 3 duduk berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan ada satu yang jauh sedikit, Rajab Mudhar, yang tersepit antara Jamadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Ini hadis Bukhari Muslim. Sebab itulah Muharram ini dia istimewa kerana dia bulan yang dihormati. Bahkan perkataan Muharram itu sendiri secara bahasa maknanya diharamkan. Apakah yang diharamkan pada bulan Muharram?
kata ulama, sumiyal muharram li'annahu hurrima fihi al-qital. Dinamakan bulan Muharram kerana pada bulan ini diharamkan peperangan. Ingat, bulan Muharram jangan berperang. Berjihad tak dibenarkan. Nah, kalau jihad pun tak dibenarkan, apatah lagi jahat lagi tak boleh buat. Tapi susah sebab ni Muharram, pilihan raya apa semua bergaduh siang malam, ni semua tidak menghormati bulan Muharram. Bulan Muharram bergaduh pun tak boleh. Sebab itu harap dulu Muharram semua pegang tasbih, Allah insaf sekejap. Dia respect bulan ini. Kenapakah bulan Muharram ini dia memiliki kemuliaan? Kata ulama, setiap bulan-bulan yang istimewa ni dia ada momen istimewa. Contoh, kenapa Ramadan penghulu segala bulan? Kerana dalam Ramadan bermula tanggal 21 sampai 30 ada Lailatul Qadar. Bulan lain tak ada. Zulhijjah, kenapa dia jadi bulan yang hebat? Kerana bermula 9 sampai 13 Zulhijjah adanya ibadat haji, korban, dan orang melakukan puasa pada 9 Zulhijjah ataupun wukuf. Bulan lain tak ada. Bagaimana dengan Muharram? Muharram ini yang spesialnya kata ulama kerana ada 10 Muharram. 10 Muharram ni dipanggil Ashura. Disebutkan oleh para ulama antaranya Ibnu Katsir, As-Suyuti, At-Tabari. Mereka disenaraikan ada banyak peristiwa besar dalam sejarah-sejarah para nabi dikatakan berlaku pada 10 Muharram. Taubat Nabi Adam, Nabi Nuh selamat dari banjir besar, Nabi Musa diselamatkan dari Firaun, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Namrud, Allah tenggelamkan Firaun dan tenteranya di Laut Merah pada Ashura, Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara Mesir, Nabi Yakub dikembalikan penglihatan, Nabi Ayub disembuhkan dari penyakit, Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Idris diangkat ke langit. Dikatakan semuanya berlaku pada 10 Muharram. Walaupun sebahagian besar daripada kisah ini tidaklah disahkan oleh hadis-hadis yang sahih, tetapi dia diriwayatkan dalam kitab-kitab tafsir dan sejarah dengan satu istilah dipanggil riwayat Israiliyat. Israiliyat ini kisah dari tradisi Yahudi dan Nasrani yang diceritakan oleh sahabat dan tabi'in sebagai ibrah. Dia tak jadi hukum tapi jadi iktibar. Kalau orang mengaji disiplin tafsir Israiliyat ni, you boleh percaya, you boleh tak percaya, terpulang, tak jadi masalah. Maka disebabkan 10 Muharram ini mustahab, dia menjadi signifikan kepada banyak pihak. Bagi kita di Sabah Ahli Sunnah wal Jemaah ini, kita akan meraihkan 10 Muharram dengan berpuasa dan beribadah. Sebab itulah kata Al-Hafiz Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, famina sunnati siyamu wa laysa fihi syai'un minal umuri allati yaqta'iduha ahli bid'ah la rafidah wa la nasibah. Ashura ini disyariatkan untuk kita puasa. Jangan buat benda-benda rekaan seperti yang dilakukan oleh golongan bid'ah, iaitu Rafidah dan juga Nawasib. Ini kita kena kontrol, kena jaga-jaga. Rafidah ini dia berlebih-lebih kesedihannya menyambut Ashura. Nawasib pula terlebih-lebih pula bergembira menyambut Ashura, sehingga mereka sampai mencipta hadis-hadis palsu untuk menjustifikasikan kegembiraan mereka itu. Kita ahli sunnah tengah-tengah saja. Dia Nawasib ni kelompok pembenci Ali dan ahli bait. Nawasib ataupun Nasibah ini muncul pasca fitnah besar, iaitu selepas peristiwa Siffin dan juga Karbala lebih kurang tahun 37 Hijrah kurang lebih. Mereka cuba memadamkan kesedihan umat Islam terhadap tragedi pembunuhan Sayyidina Husain. Sebab ramai orang sedih dengan kematian Husain, mereka nak tukar naratif. Bagi Nawasib, Ashura ni kita kena happy, jangan sedih, sebab dia tak suka kepada Ali. Dan kita pun tak setuju cara begitu. Adapun bagi golongan
Rafidah pula mereka melampau pula sedihnya, pukul badan, nangis, ya Hussein, kita pun tak setuju juga. Sebab itu bagi kita aliran ahli sunnah wal jemaah, kita sederhana. Kita bukan nawasib yang menyalakan bara, mencela dan menghina ahli bait tanpa rasa dosa. Kita juga bukan Rafidah yang melampau di dalam cinta, meratap dan mengkapi orang lain tanpa kira-kira. Kita berdiri di jalan yang tenang, jalan yang sederhana, menjunjung sahabat, cintai keluarga baginda Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, semuanya mulia. Kita kenal mereka sebagai sahabat-sahabat yang setia. Kita tidak mengutuk, kita juga tidak memuja secara membuta. Kerana bagi kita ahli sunnah, hanya hadis dan warisan Nabi yang kita bela. Kita berpaut pada ilmu dan hikmah junjungan baginda, bukannya dengan emosi mencipta angkara. Jadi bagi kita ahli sunnah, kita muliakanlah Muharram ini dengan memperbanyakkan berpuasa. Kalau tuan-tuan larat daripada 1 Muharram tu tak puasa, bagus. Tetapi kalau tak mampu pun puasalah kepada 10 Muharram. Keutamaan puasa 10 Muharram dipanggil puasa Ashura. Puasa Ashura ini mustahab, tuan-tuan. Sehingga kan kata para ulama, ketika Nabi mula-mula sampai ke Madinah, dia dapati orang Yahudi puasa. Lantas Nabi pun mengarahkan semua umat Islam untuk berpuasa juga. Cuma untuk nak membezakan kita dengan penganut agama lain, iaitu Yahudi dan Nasrani, puasa Ashura ada 3 jenis. Pertama, puasa 10 hari bulan saja, itu boleh. Yang kedua, puasa 9 dan 10 Muharram. Ini yang disebutkan dalam banyak hadis. Kata Ibnu Abbas, sumut tasi' wal ashir wa khaliful yahud. Jangan puasa 10 saja, puasalah 9 dan 10, kerana kita tak nak sama dengan orang Yahudi. Ini hadis Baihaqi dan juga Tabrani. Yang paling sempurna kata ulama adalah puasa 3 hari, 9, 10, 11, perfect. Dan cara yang keempat adalah puasa Ashura ni adalah tak puasa pun tak apa, tak jadi masalah. Itu tak ada masalah. Tuan-tuan boleh pilih nak 1, 2, 3, 4. Pilih 4 pun okey, tak ada masalah. Inna Ashura yaumun min ayyamillah, faman syaa shoma wa man syaa tarakahu. Hari Ashura ni hari istimewa. Siapa mahu berpuasalah, siapa yang tak mahu tak payah puasa pun tak apa, kata Nabi. Hadis Muslim. Tapi benda ni sunat, buat dapat pahala, tak buat rugi. Bukannya tak apa, rugilah ya. Tahun depan belum tentu umur kita panjang. Apa lagi amalan lain saya ringkaskan dalam kitab I'anatul Talibin, salah satu kitab yang banyak digunakan dalam mazhab kita Syafi'iyah, jilid kedua ada disebutkan banyak amal yang kita boleh lakukan pada Muharram ini. Abu Bakar Al-Bakri mengutip satu nazar, sum salli sil zur'a liman ud waqtasil raqsal yatim imsah tasaddaq waqtahil. Muharram ini banyakkan puasa, banyakkan sembahyang sunat, jaga silaturahim, berkunjunglah kepada para ulama, ziarahlah orang sakit, usaplah kepada anak yatim, bersedekahlah dan selalu pakai celak mata pada bulan Muharram ini. Wasi' 'alal 'iyad, qallim dhufra wa suratul ikhlas kul al-fatasil. Luaskan belanja, suka belanja orang, selalu potong kuku dan bacalah surah Al-Ikhlas 1000 kali. Ini antara perkara yang boleh kita tambah baik dalam bulan Muharram. Banyak nak diceritakan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Kita bertemu pada hari esok insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.